Di sebuah kampung pesisir, tinggal seorang nelayan tua bernama Pak Arif. Setiap hari, dia turun ke laut dengan sampan usangnya. Hasil tangkapannya tidak pernah banyak, cukup-cukup untuk makan. Suatu pagi, jaring Pak Arif terasa sangat berat. Dengan penuh harapan, dia menariknya naik. Namun bukan ikan yang terperangkap, sebuah peti besi kecil. Peti itu berkarat, tetapi masih berkunci rapat. Pak Arif terdiam. Dia tahu peti itu bukan miliknya. Dalam hati, dia berperang. Jika dijual, pasti hidupku berubah. Namun petang itu dia membawa peti tersebut ke balai polis. Keesokan harinya, seorang lelaki kaya datang ke kampung. Wajahnya cemas. Peti itu miliknya, berisi wang dan dokumen penting perniagaan yang terjatuh ke laut semasa ribut. Lelaki itu terharu lalu berkata, ambillah separuh sebagai ganjaran. Pak Arif menggeleng. Saya hanya pulangkan apa yang bukan hak saya. Lelaki itu tersenyum, mengangguk dan pergi. Beberapa hari kemudian, orang kampung dikejutkan dengan pembinaan sebuah jeti baru, bot nelayan moden dan pusat jualan ikan di kampung itu. Pada papan tanda tertera, projek nelayan sejahtera ditaja oleh Pak Arif. Barulah orang kampung tahu, lelaki kaya itu sebenarnya wakil sebuah yayasan besar yang sedang mencari ketua projek komuniti. Bukan yang paling pandai tetapi yang paling jujur. Pak Arif tidak kaya kerana wang yang dijumpainya. Dia kaya kerana amanahnya membuka pintu rezeki yang lebih besar. Kejujuran mungkin tidak memberi ganjaran serta-merta, tetapi ia tidak pernah pulang dengan tangan kosong.